وعظيم سلطان. Ya Allah, Ya Karim, Ya Mujib as-Sa'ilin, layaklah perasaan persaudaraan dan kasih sayang di kalangan kami, agar dapat kami bersatu padu mengambil tenaga dan melaksanakan tanggungjawab kami dengan adil dan saksama demi agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Dengan limpah izin dan kenayannya, maka kita dapat bersama berhimpun pada pagi ini dalam semangat dan angka baru sebenarnya tahun baru 2018. Manakala 183 projek lagi, iaitu 61% sedang dalam pembinaan. Daripada 183 projek yang sedang dalam pembinaan, 9 projek ataupun 3%. Untuk itu, jika Malaysia tidak sanggup untuk melakukan perubahan structural ataupun strategic reforms, kita akan mengalami keadaan di mana ekonomi Malaysia akan tumbuh perlahan dan kita tidak mungkin dapat mencapai kadar pertumbuhan 5 hingga 6% yang dihasratkan oleh kita. Para hadirin sekalian, Malaysia tidak mampu untuk lari dari landasan ini dan perubahan ini perlu kita lakukan, mengambil kira juga pandangan dan hasrat kerajaan supaya tidak melaksanakan sesuatu yang membebankan rakyat. Apa juga dasar kita, umpamanya melakukan rasionalisasi subsidi, bukan bererti bahawa kita menghapuskan subsidi secara wujud. Tidak ada